Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bangsa membaca, bangsa berjaya. Tak kenal maka tak cinta. Nama diberi Nur Aisyah Amani binti Salman Bashir, merupakan anak didik Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jambul. Saya amat teruja untuk berkongsi dengan kalian sebuah buku motivasi yang pernah saya baca yang berjudul Nak ke Tak Nak. Buku Nak ke Tak Nak merupakan hasil pena daripada seseorang yang tidak asing lagi dalam bidang motivasi ini, iaitu Dr. H.M. Toha Iskandar Al-Haj. Buku karya Bistari Sendirian Berhad ini telah diterbitkan pada tahun 2004. Buku setebal 320 halaman ini juga mempunyai sisipan kandungan sebanyak 17 bab. Pembaca boleh mendapatkan buku ini dengan harga RM10 untuk di Semenanjung dan RM13 untuk di Sabah dan Sarawak. Ayo bersama saya, kita mengamati buku ini dengan lebih terperinci. Warga Dewan sekalian, buku Nak ke Tak Nak merupakan sebuah buku motivasi yang penuh dengan ilham bagi mereka yang inginkan perubahan dan ingin mencapai kejayaan. Penulis mengetengahkan bahawa pentingnya kesungguhan dan keyakinan diri untuk mencapai sesuatu impian. Terdapat beberapa faktor yang menjadikan buku ini menjadi pilihan ramai. Antaranya termasuklah penggunaan bahasa dan ayat yang sangat mudah difahami. Penyampaiannya juga bersifat santai, seolah-olah penulis sedang berbicara secara langsung dengan pembaca. Hal ini menjadikan buku ini terasa dekat di hati dan mudah meresap ke dalam jiwa. Hadirin yang saya kasihi sekalian, penulis bijak memaparkan contoh-contoh kisah kehidupan, penggunaan analogi dan perumpamaan dan akhirnya menjadikan buku ini lebih harmoni. Kita akan mudah memahami mesej-mesej yang ingin disampaikan. Menerusi buku ini juga kita dapat belajar bahawa terlalu banyak mencari alasan akan menyebabkan kita menemui kegagalan. Penulis dengan tegas menyatakan bahawa kita akan terus berada di takut lama jika kita kerap memberikan alasan untuk setiap satu perkara. Sesungguhnya, buku ini telah ditulis dengan baik, mempimpin pembaca daripada satu bab ke bab yang lain secara lebih sistematik. Tuntasnya, buku Nak ke Tak Nak wajib dimiliki oleh sesiapa sahaja yang ingin meningkatkan potensi diri dan ingin mencapai kejayaan. Jika kita benar-benar mahukan kejayaan, kita harus bertindak segera. Nak ke tak nak, pilihan di tangan anda. Sekian, terima kasih.